Japchae, ride of life. Okay, Assalamualaikum guys. Sekarang ni kita ada di Menara Jamwa. Kita ambil gambar sikit lah. Ambil gambar sikit. Ni lorong belakang pun cantik ni nak ambil gambar ni. Okay. Video malam tak apa-apa nak cun lah. Tak apa-apa nak cun. Sebab kamera yang sebelum ni jatuh pula pecah. So ni backup kamera. So tak cantik ni. Okay. So korang tengok lah gambar-gambar yang aku dah ambil setakat ni. Okay. Betul. Okay guys, sekarang ni kita ada dekat Jismi Bandung Muar. Ada berdekatan ataupun berada dalam kawasan stesen teksi dan kereta sewa Muar bersebelahan dengan ini Sungai Muar. Muara Sungai Muar. Ujung tu ada apa tu? Masjid Muar. Okey, hari ni kita nak test Mi Bandung. Okey, ini matlamat kita pertama sampai Muar. Okey, kita try dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa kuah tu. Masyuk. Rasa dia punya udang kering tau. Cun, recommended. Bismillah. Boleh try repeat lagi. Okey, dah settle makan. Kita jalan-jalan dekat dataran Maharani. Okey, bawah lampu cantik ni. Macam mana dia bawa motor dalam ni? Menarik. Okey. Lampu-lampu cantik ni. Ini kalau siang tak nampak ni. Kita tengok ni sebelah pada jambatan lah. Kalau korang nampak jambatan Muar. Alang-alang kita dah ride ke Muar ni, ada tempat cantik dia ni. Aku nak review sikit lah motor ni. Okey, untuk motor Naga 155 ni aku dah bawa sejauh 35,000 km. Dan untuk 35,000 km ni aku nak update daripada yang 20,000 km hari tu. Apa yang jadi, apa yang aku dah buat, apa problem yang aku hadapi lah. Okey, untuk problem pertama yang aku hadapi untuk motor ni, lepas pada ride Cameron dulu. Okey, untuk motor ni aku hadapi masalah dia macam low RPM. Bila low RPM tu jadi masa aku akan stop dekat traffic light ataupun berhenti dekat simpang lah. Biasanya bila idle, motor tu dalam 0.5 ke 1 RPM sahaja. So biasanya kalau standard 1.5 lah kan, 1.5 RPM baru itu normal. Tapi untuk masalah aku hari tu, aku jadi 0.5 ke 1. Kadang-kadang mati terus tengah-tengah jalan bawa motor, aku lepas minyak mati. So aku suspect ada 4 benda sebenarnya, ataupun 3 benda sebenarnya. Yang pertama sama ada aku suspect dia punya filter, oil filter. Bukan oil filter, fuel filter. Okey, ataupun yang kedua dia punya air filter, ataupun yang ketiga dia punya spark plug lah. Dan aku dah refer pergi ke dia punya service center Enforce. Malangnya tak ada stok. Okay, untuk spare part ni semua tak ada stok. Cuma yang ada spare part itu stok untuk filter, air filter. Buat bunyi air filter motor saja. So sebab dia punya air filter ni sama dengan Husky, jadi boleh plug and play and replace lah. Masalahnya tak settle problem tu, tak settle masalah. Dia jadi lagi.
Dan bila untuk yang kedua ni, sebab macam aku cakap tadi, takut plug problem. So plug ni dia sama dengan plug LC. So jadi plug LC masalah, plug LC pun tak ada kat service center. Nak tak nak aku pergi bengkel lain lah. Aku pergi bengkel lain, aku minta dia tukar plug LC. Macam okey, tapi still jadi juga. Cuma beza dia tak mati. Macam aku cakap tadi, dia kadang-kadang dia mati kan, tengah-tengah bawa motor lepas minyak mati. Yang bila lepas tukar spark plug tu, tak mati, tapi RPM tu still low. Terutama sekali pagi-pagi masa enjin tengah sejuk. Ataupun kalau aku dah berhenti motor dalam 2-3 jam, aku start balik, mula-mula start tu okey, tapi bila dah jalan dia jadi, bila berhenti dah jadi low RPM lah. So kat situ dah nampak lah, iaitu dia punya problem dia main ni dekat dia punya fuel filter. So nak tak nak aku terpaksa beli fuel filter dekat Shopee, dan minta kedai bengkel tukarkan lah. Dia punya untuk yang pengguna-pengguna ataupun bakal yang membeli Naga ni, untuk fuel filter dia tak sama dengan Husky. Husky dia punya lubang tu, dia memang bentuk tu macam sama, tapi dia punya lubang untuk masuk dekat fuel pump tu kecil. Dia 8mm saja. Jadi tak muat. Untuk yang ni dia sama dengan Jet X yang mana dia pakai filter yang besar sikit, 11mm baru boleh masuk. Jadi bila aku dah pakai, soft masalah, memang dah tak ada masalah apa dah. So far itu saja masalah yang aku jumpa lah. Okey guys, pembetulan sikit. Selepas pada tukar filter tu, still lagi ada masalah tu sebenarnya. Aku terlupa tak. Lepas pada tu, aku nekat, aku pergi kedai yang bukan service center dan aku buat service throttle body. Lepas service throttle body, barulah masalah betul 100% resolve. Lepas pada 20,000 km ke 35,000 km ni, yang lain semua tak ada masalah. Okay. Okay, so kalau dari segi performance, so far performance aku tukar belting satu set dalam lepas pada 25,000 km, 27,000 km, memang smooth, gliding cantik, top speed pun cantik. Aku pergi balik kampung bawa hari raya itu, bawa motor ni saja, aku test top speed, alhamdulillah boleh dapat 135 km sejam. Yang mana sebelum ni, walaupun aku baru keluar motor dulu pun aku tak pernah dapat 135 sejam tu. Padu bang motor. And okey lah, tak ada masalah. Setakat ni tak ada apa-apa yang kritikal yang aku jumpa. Kalau korang nak consider untuk beli motor ni, aku recommend untuk beli motor ni. Okey, ada apa update tambahan yang aku beli adalah ni lah, untuk anak tu. Okey, untuk ride senang. Yang ni memang kalau beli kat Shopee dia ngam-ngam ngam-ngam letak je. Terus itu saja untuk 35,000 km. Balik pada Muar ni, balik ke KL, aku akan ready untuk servis yang next lah, untuk cuci CVT. InsyaAllah tak perlu tukar apa-apa, just cuci saja. Tapi kalau perlu tukar, maybe sama ada slider pin ataupun roller wake sajalah. Dia performance dia lepas pada 20,000 km tu, sebab dia dah matang kan. So motor ni performance engine dia memang macam ni lah. Okay, aku tak pernah rasa, aku banyak pun pakai motor baru, aku tak pernah rasa motor tu gliding, and motor ni gliding atas highway smooth gila. Bila nak bila korang jalan santai lah. Jalan santai tu bukan jalan santai atas 100-110, itu bukan santai, itu bantai. Okay, santai ni dalam 85 km, 90, korang memang akan rasa motor ni gliding ya. Vibration tu kurang. Korang kurang rasa vibration. Memang dia gliding atas jalan. Bunyi pun rasa macam kurang kat situ. Maksud aku bunyi enjin lah. Bunyi enjin, bunyi exhaust smooth, tak dengar pun. Kadang-kadang aku rasa macam motor ni aku ni hidup ke tak. Okay, so itu saja. Okay, so kita jumpa lagi untuk next video. Bye.